Guess. Hi, welcome back to my YouTube. Nami 2x7. Setiap konten fresh. Hi, welcome back to my YouTube channel Nami. Hari ni kita akan bermain dengan dua tetamu undangan kita. Cuba teka siapa. Hai, saya Bakil. Hai, saya Soroja. Comel kan? Mereka dua adalah anak didik saya. Okay, jom kita sambung. Hari ni kita nak main game badut. Find house. Bersama anak-anak yang hyper. Okay, sementara ni Soroja belum masuk lagi. Jadi kita akan main berdua dengan Abang Akil. Okay, jom kita masuk ke dalam. Saya berani kalau ada orang teman saya main game ni. Okay, kita berjaya. Okay, kita dapat checkpoint 1. Okay, sekarang ni kita kena lompat dekat bara api. Dekat Gunung Lava ke apa ni? Macam mana si Akil ni dapat pistol? Boleh tembak-tembak ni. Okay, jom kita teruskan. Okay, kita lompat. Kita lompat. Kita lompat lagi. Lompat. Okay, kita dah lompat. Kita dah lepas. Kita akan teruskan untuk yang ni. Apa yang berapi tu? Okay, kita akan lompat ke bawah untuk dapatkan checkpoint. Okay, kita dah dapat checkpoint. Okay, Abang Akil sini. Ikut sini. Okay, kita akan lompat lagi ke bawah. Allah. Kita akan lompat lagi ke bawah. Oh, pistol dia masih ada ya? Allahu Akbar. Terus jatuh ke bawah. Kita akan lompat untuk lepaskan belon-belon ni. Lepas tu kita akan ambil checkpoint yang seterusnya lah. Sementara tunggu Abang Akil di belakang. Okey, kita dah sampai. Okey, Abang Akil pun dah sampai kat belakang. Okey, kita akan ke checkpoint seterusnya. Allahu Akbar. Sabar. Cuba baca bismillah dulu. Belum apa-apa lagi? Dah mati. Ini baru seorang budak yang hyper. Belum tambah lagi seorang lagi budak. Allahu Akbar. Video kali ni kena penuh dengan Islamik sikit. Selain boleh menghalau hantu, sebab abi diorang pun ada tengok video ni. Yang terbakar biarkan terbakar, yang meletup biarkan meletup. Kita kena teruskan hidup. Okey, kita dah nak sampai ke kemuncaknya. Sementara tunggu Soroja dengan Abang Akil dekat belakang. Kita dah dapat checkpoint yang seterusnya. A few moments later. Okey, Abang Akil dah sampai. Jom kita teruskan untuk checkpoint yang seterusnya. Sekarang ni kita berada di saluran pipe. Saluran pipe yang perlu. Allahu Akbar. Saya nampak Abang Akil jatuh dekat depan. Nak gelak rasa berdosa pula. Untuk halangan seterusnya ada keluar tangan-tangan. Mungkin tangan badut ni kot. Dekat celah-celah lubang. Kita harus berhati-hati supaya kita dapat ke checkpoint yang seterusnya. Okey, kita lepas. Okey, kita dapat checkpoint. Kita tunggu Abang Akil dekat sini. Yang dari tadi asyik jatuh je. Allahu Akbar. A few moments later. Okey, Abang Akil dah selamat sampai. Yang kita teruskan di kawasan ni. Allahu Akbar. Okey, kita akan cuba lagi sekali. Okey, Abang Akil dah lepas dekat bawah. Okey, lompat. Kita kena menang. Lompat. Allahu Akbar. Okey, kita cuba lagi sekali. Abang Akil dah jauh. Dia dah naik dulu kat bahagian atas. Okey, sementara kita tunggu. Soroja dekat belakang. Dia dekat luar lagi. Dia belum masuk lagi. Allahu Akbar. Dia dekat luar lagi. Dia belum masuk lagi. Sementara kita tunggu dia datang. Kita teruskan dulu permainan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Allah. Tinggi dah. Allahu Akbar. Saya nampak Abang Akil jatuh. Okey, saya dah sampai atas. Sikit lagi saya nak kejar Abang Akil dekat depan. Okey, checkpoint ni. Okey, checkpoint yang seterusnya. Allahu Akbar. Dia jatuh lagi. Kita biarkan dia jalan dulu ke depan. Sebab dia jenis yang Allah. Sebab dia jenis yang pro. Jadi orang pro kena letak kat depan. Mana dia? Dia dah hilang dah. Dia dekat belakang. Dia dekat belakang. Okey, jom kita teruskan. Kita ikut dia slow-slow dekat belakang. Dia jatuh lagi ke? Dah hilang lah. Oh, dia dekat depan. Oh, dia laju ke depan. Kan betul saya cakap. Dia jenis yang pro. Okey, jom kita teruskan. Sikit lagi dah nak sampai. Okey, Soroja dah join kita sekarang. Nak jatuh. Allah Akbar.
sikit lagi nak sampai tadi. Okey, kita mulakan lagi sekali sementara kita tunggu seroja masuk. Dekat bawah tu ke? Bukan. Okey, Allahu Akbar, jatuh lagi. Macam kita teruskan lagi. Okey, kali ni kita mesti berjaya. Kita kena berjaya kali ni. Dah banyak kali dah kita jatuh ni. Abang Akil dah ke mana-mana dah, dia dah pergi. Dia dah jalan dulu. Sampai hati dia tinggalkan kita. Okey, jom. Cepat kita kena cari Abang Akil. Oh, seroja dekat bawah. Saya nampak seroja. Seroja dah sampai kat bawah sekarang. Jadi kita, tu Abang Akil. Jadi kita akan tunggu dia dekat checkpoint yang seterusnya lah. Okey, tepi. Saya nak lalu. Bagi saya lalu dulu. Nanti awak kacau saya jatuh lagi. Jom kita dapatkan checkpoint dulu sebelum kita jatuh lagi ke bawah. Sebab kita akan mula daripada awal. Daripada kita mula daripada awal, baik kita dapatkan checkpoint dulu dekat atas. Kita akan tunggu seroja dekat atas lah. Lari. Ya Allah. Apa ini? Apa itu? Aku ingin. Kau ni apa? Okey, kita tunggu sikit lagi. Seroja dah nak sampai. Wait a minute. Who are you? Seorang jatuh, seorang naik. Bila game ni nak habis? Okey, seorang dah sampai. Tinggal lagi seorang. Mana seroja? Seroja masih melalui titian cinta. Okey, jom kita masuk. Kita teruskan permainan. Kita kena lalui gerigi besi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Okey, tinggal satu lagi. Ada kawan. Tinggal satu lagi. Okey. Sekarang ni kita akan naik tangga menuju ke atas. Mana diorang ni? Diorang belum lepas lagi. Anak-anak ni banyak main lah. Nak kena cubit ni. Banyak main Syambat lepas. Jom. Kita naik ke atas. Siapa lambat naik buntut busuk. Kita dah sampai atas. Ini kawasan yang ada badut tu kan? Alamak, takutlah macam ni. Mana seroja? Abang, Akil, seroja mana? Mana seroja? Dia belum sampai lagi. Dia dekat bawah lagi ke? Okey, seroja dah sampai. Jom kita pergi ke depan. Kita tengok badut tu macam mana. Jom kita lawan dia habis-habisan. Ya Allah. Lari. Seroja lari. Allah, ya Allah. Dia kejar. Kenapa dekat dengan saya? Ya Allah. Lari. Okey. Kita dah selamat. Dia dah tersekat. Okey, kita cuba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Lompat. Okey. Kita dah selamat. Okey, dekat mana ni? Nak berhenti dekat mana? Dekat mana kita perlu berhenti? Kita perlu lompat ke lepas ni, Abang Akil? Tak, kita perlu lompat ke? Ya Allah, lari. Lari cepat. Ya Allah, masuk. Astagfirullahalazim. Okey, kita cuba lagi sekali dengan seroja. Okey, seroja dekat depan dah. Okey, ni dah keluar. Lari. Seroja, lari cepat. Seroja, lari. Allah, macam mana boleh mati? Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, kita dengan seroja juga. Abang Akil dah lepas dekat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah keluar. Lari. Seroja, lari. Allah, macam mana seroja boleh mati? Mungkin seroja kena kejar dengan badut tu, tapi kita tak nampak kan? Kita nampak badut tu kejar kita. Okey, faham? Dan kita teruskan. Kali ni kita kena berjaya sebab kita dah banyak kali. Dia datang. Dia dah kejar kita. Lari lagi. Laju. Yes, alhamdulillah. Bye. Okay, kita akan naik roda ni yang akan berpusing sampai ke atas. Kita jangan lompat. Kita kena tunggu sampai dia berhenti sendiri. Okay, kita dah nampak Abang Akil tunggu kita. Sekarang ni kita tunggu seroja pula dekat bawah. Okay, seroja dah sampai. Jom kita lalu titian-titian cinta. Allahu Akbar. Selamat tak kena ulang dari bawah, dek. Ya Allah, macam mana boleh jatuh?
Okey, jom kita teruskan permainan. Sikit lagi kita dah nak sampai. Kita boleh collect checkpoint yang seterusnya. Okey, kita dah sampai. Kita akan lalu dekat belon. Belon yang warna merah, biru, hijau. Okey, kita sampai. Okey, kita akan naik ke bahagian atas. Mana Abang Akil naik benda ni untuk turun ke bawah. Tinggal saya dengan Syroja. Abang Akil dah turun dulu tadi. Syroja duduk betul-betul. Okey, kita dah sampai. Okey, kita dah boleh turun. Syroja dah lompat dulu dah. Tengok. Okey, kita turun, kita dah dapat checkpoint. Okey, kita nak ke mana ni? Abang Akil dah tunggu kat depan. Allahu Akbar. Okey, dan kita teruskan. Okey, Abang Akil ada pistol lagi lah. Habis semua ditembak ni, tadi warna-warni. Okey, kita lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nombor buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yeay. Okey, jom. Kat sini ada pisau. Hati-hati. Baru nak cakap hati-hati dah. Kena tetap. Okey, sikit lagi. Kita nak kejar Abang Akil dekat depan. Okey, yes. Kita berjaya. Kita dapat checkpoint. Wow, kita kat mana ni? Ada ni lah laluan yang berapi-api ni. Sekejap, kita tunggu Abang Akil dengan Syroja dulu sebelum kita teruskan laluan. Sebelum kita teruskan perjalanan. Okey, jom. Syroja dah sampai. Abang Akil pun ada kat sini. Okey, kita akan lalu titian-titian ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai ke kawasan berapi ni. Kita akan tengok kita tembus dekat mana. Okey. Okey, slow. Okey. Sikit lagi kita dah nak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, kita dah sampai. Kita tunggu Syroja dengan Abang Akil. Okey, kita akan lalu lagi sekali laluan ni. Kita masuk dalam kawasan ni. Kawasan gunung berapi. Okey, Abang Akil ada. Kita tunggu Syroja. Mana Syroja ni? Kita macam dah sampai dekat kawasan yang mula-mula kita masuk tadi. Kalau tak silap lah. Okey, kita akan masuk ikut mulut badut ni. Kita nak tengok kita akan pergi mana. Okey. Kita masuk ke dalam rumah dia balik dah. Syroja dah datang dah. Okey, kita dah berjaya melepasi jalan laser. Sekarang ni kita akan melepasi perangkap. Syroja dengan Abang Akil dekat belakang lagi. Kita perlu tunggu ke tukar jalan? Kita jalan dulu. Kita biarkan diorang. Okey, kita dah nak sampai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah sampai. Kita dah sampai dekat kawasan ni. Kita kena ngelak supaya tak terkena. Syroja, Allahu Akbar. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, turun. Okey, kita cuba lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, kita dah sampai. Okey, kita teruskan. Dia ni adalah halangan yang terakhir. Okey, kita kena lompat kat sini untuk elak setiap halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, kita dah dapat. Kita berjaya. Okey, Abang Akil dah ke depan dulu. Dia dah berjaya keluar daripada tempat badut ni. Okey, kini giliran saya pula. Lepas tu tunggu giliran adik. Tunggu giliran Syroja kat belakang. Dia masih belum lepas lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow. Bestnya main roller coaster. Allahu Akbar. Okey, kita dah berjaya keluar. Syroja dah sampai dulu. Saya ingatkan dia dekat belakang. Saya orang ketiga lah ni. Yeay, okey. Sampai sini saja video untuk saya untuk hari ni. Korang jangan lupa main, okey? Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih sebab tonton. Okey, bye.